Okey, Tuan Nazri, boleh tak review sikit trip kita pada kali ini? 10 hari 8 malam trip Tristan. Okey, Alhamdulillah, trip yang menarik. Memang kita perhatilah dengan servis yang dan perjalanan yang dikelolakan oleh Al-Ilmi Travel ni, kan. So tempat-tempat menarik, makan sedap-sedap, tempat makan pun high class, kan. So memang komitmen tour guide dengan tour leader pun memang komitmennya tinggi dan kita amat-amat perhatilah. Kita bagi 5 star. Okey, terima kasih Encik Nazri. Assalamualaikum Haji. Mizi, boleh tak review sikit trip kita pada kali ini macam mana? Alhamdulillah pada trip kali ini saya berpuas hati lah. Kami dapat melawat berziarah banyak tempat dengan selesa dan juga perkhidmatan yang terbaik yang banyak lah. Dengan pengurusan-pengurusan telah dipermudahkan dengan kecekapan tim Al-Ilmi. Alhamdulillah. Ji, boleh bagi best start Ji? InsyaAllah boleh. Terima kasih Ji, terima kasih. Okey, Tuan Haji, kita boleh review trip kita sikit. Yang tentang mana kita boleh improve dan sebagainya. Saya pada keseluruhannya lah, pakej ni saya sangat puas hati lah. Maknanya semua diurus dengan baik. Saya amat puas hati dengan hotel-hotel yang disediakan, kenderaan transport yang bagus, yang baik, bersih, elok, baru, itinerary yang memenuhi apa hajat kita untuk datang ke negara ini, serta makanan lah yang hebat-hebat lah. Makanan berlebih-lebih lah nampaknya, berlebih-lebihan, maksudnya mewah lah. Jadi terima kasih lah pada Al-Ilmi kerana membantu untuk menjadikan impian kami ini satu kenyataan. Terima kasih. Terima kasih Ji, terima kasih Ji. Okey, boleh terangkan perjalanan kita dari segi hotel, dari segi makanan, dari segi transportation macam mana 10 hari 8 malam pakej Tristan ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih first thing Al-Ilmi. Dalam perjalanan tiga star ni, bagi saya ini satu pengalaman yang cukup baik, yang mana arrangement yang cukup bagus dari segi pemakanan, dari segi hotel arrangement. Bagi saya satu yang memang yang terbaik, amat terbaik, especially bila kita makan dekat hotel-hotel ataupun restoran yang ternama. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, kalau boleh bagi tak agak 5 star? Kalau saya bukan 5 star, 10 star. Okey, terima kasih. Dah nak minta tolong bagi review sikit trip 10 hari 8 malam 3 star. Macam mana dari segi hotel, dia punya transport, makanan, perjalanan dan sebagainya. Overall baguslah. Bagus. Bolehlah diperbaiki sikit-sikit, macam ada makanan tu kita je yang payah sikit kan. Itu je lah. Dan ada hotel yang kena panjat tangga tu, bahagian tu lemah sikit lah. Itu je lah, yang lain okey, sangat okey. Yang lain okey Okey sangat. Okey. Terima kasih Ya, sama. Haji, nak tanya dari segi perjalanan kita 10 hari 8 malam pakej Tristan ni macam mana? Sebab ni merupakan trip yang pertama kita ke 3 star lah Dari hotel dan sebagainya. Mungkin boleh bantu kita untuk kita improve lagi masa akan datang. Alhamdulillah, saya rasa saya bersyukur sangat. Trip ni trip yang boleh dikatakan berjaya. Cuma ada perkara-perkara yang mungkin boleh perbaiki, khususnya dari segi dia punya jalan kaki tu. Jadi kami ni warga Mas ni agak kadang-kadang bila dengar jalan kaki jauh tu mula terasa dia punya sakit lutut lah. Itu saja saya tahu. Dari segi makanan, alhamdulillah memang perfect. Dari segi guide, turis guide, excellent. Dapat orang macam Ali, macam Tuan Haji Mat sendiri yang kalau saya rasa tak banyak bos yang macam Haji Mat ni. Jadi Haji Mat ni really go to the ground. Orang kata, jadi itu satu benda yang buat kami rasa at home, satu keluarga yang sama-sama. Lepas tu keluarga yang ada ni keluarga yang lebih kurang sama umur, sama peringkat pencen dan sebagainya. Jadi suasana yang begitu baik sekali. Kalau ada orang bujang dalam trip ni ramai, mungkin suasana dia lain sikit, tapi yang ini alhamdulillah Tuan Haji. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji. Tahniah. Saya rasa yang saya tegur je itu yang perlu dibagi. Yang lain tu alhamdulillah. Haji boleh bagi berapa star tak Haji?
5 star saya bagi. Okey, terima kasih je. Sama tuan. Okey, sama. Nanti